Ya betul. Carry 183 plus 30. Alright guys, seterusnya saya nak menceritakan tentang iron guys. Iron dia, dia punya sole lebar, pukul pun sedap sebenarnya, mana-mana. Ini dia punya design dia. Saya bawakan close up untuk anda. Kepada yang jauh-jauh belum nampak lagi Bridgestone, boleh tengok dulu, boleh ngidam dulu, kang boleh PM saya. Tak ada masalah. Ini 7 iron. Tengok dia punya sole. Rasa macam muscle bag belakang. Sangat berat, sedap. Kemudian very clean. Dan rasa dia pun sebenarnya manis macam butter guys. Jadi dia didatangkan dengan shaft yang pelbagai. Ada 3 jenis shaft. Biasalah, ada steel, ada stiff regular. So Diamana, Speeder dan juga NS Pro guys. NS Pro hijau Zealous 950. Jadi pembelian boleh saja mengikut pilihan anda. Dan sekarang saya nak rasakan bagaimana pukulan iron dan berapa distance yang saya boleh bawakan untuk anda. Alright guys, ini NS Pro 850. Saya sekarang pakai 950 stiff. Ini apa ni? Stiff juga. So steel lah. Maklumlah perasan belum tua lagi kan. Umur dah 55 nak main steel shaft lagi kau. So dia didatangkan juga shaft untuk senior pun ada, tak ada masalah. But yang lebih penting kita kena rasakan feel of the club tu. So bila saya pegang ni saya rasa weight club tu terasa lah. Weight head tu terasa. Okay, ni 7 iron. Tengok biasa 7 iron saya 150 lah kan. Standard. Rasa sangat sedap. Feel club dia balance. Kita pukul satu. Mana-mana satu lead. 7 iron. Alright, one good shot, baby. Sedikit thin. Berapa distance? Carry 173. Betul ke bro? 173 kalau campur 30 meter, roll? 180. 195. Aku tak percaya ni kan. Kita pukul sekali lagi. Ya betul. Ini macam kena tukar lah club. Kita tengok tapi rasa memang senang pukul lah. Rasa senang bro. Kita tengok lagi solid satu. Good shot baby. Yes. Wow. Dia punya push tu. 3 meters. Ya betul. Carry 183 plus 30. 205 total. Takkanlah ya. Ya betul bro. Betul lah. Aku tak percaya kan. Kau nak percaya kau pukul sendiri kau rasa. Ini mesin cakap, bukan aku cakap. Dahsyat lah. Pukul lagi satu lah. Sedap sangat lah. Kalau 7 iron macam ni lah. Wow. Dia punya launch dia. Ni okey. Average dia maknanya 170 is the carry. 170 carry plus 30. Wow. Jauhnya. 19. Ini strong loft ke? Strong loft dia sedikit strong loft lah. Macam brand-brand yang strong loft jugalah. But dia punya feel is soft lah. Best guys. Alright. Harga berapa bro? 5 sampai P. 5,990 retail price before discount. Before discount, retail price 5,990. Lebih kurang 6,000. Discount cerita sama aku. Mesti bawah 5,000 lah. Okay. Jangan lupa kalau nakkan iron ni, boleh try di Eagle Eye Driving Range pada 20 dan 21 bulan ini. Jumpa saya di sana. Kalau tak jauh juga, aku kasih sedikit lagi suntikan untuk anda. Mesti pukul mana-mana jauh-jauh. Alright, jangan lupa komen, like dan share. Jumpa nanti 20 dan 21 Disember. Alright, bye-bye. Manis-manis jengke datangkan